Setelah kita analisis kau bawa kereta kau duduk. Bawa kereta lah. Bawa kereta ni. Ni kau tengok ni dia punya leaking ni. Ni aku rasa dia punya puli timing belt ni. Puli timing belt bocor. Ulsam nak kena check balik. Aku rasa Ulsam tak ada masalah ni. Ni asal puli ni sebab dia daripada atas. Lepas tu apa lagi save? Oh tengok sampai dry shaft pun habis juga kena. Habis lah. Aduh. Sebaik guna silikon lah. Ini leaking je SL ni. Transfer box ni. Tak lah. Tak. Ni daripada atas. Oh ni daripada atas. Tapi ada satu lagi masalah Tu. Pegang ni Pergi suluh. Tu atas tu. Aduh, dia ada leaking kat situ Rokia. Bawah intake tu ada leaking Tu lah. Kena check balik ni. Bawah intake ada leaking bawah intake. Nak kena adjust balik. So solutionnya nak kena settlekan dulu mana yang leaking ni. Dah jumpa masalah dia semua, kita settlekan. Lepas tu baru kita tengok balik macam mana. Sebab nak naik dyno, dia mesti kena perfect. Maksudnya jangan ada leaking. Kalau boleh lah jangan ada leaking. Minyak hitam baru, minyak gearbox baru, spark plug baru. Baru performance tu dapat yang 100%. Kalau tak nanti dia tak boleh. Betul Ui, sampai belakang ni. Wah, ini punca ni. Minyak depan bagi belakang. Ni minyak depan. Bila kita speeding jalan, dia akan terus sampai belakang nampak. Sampai belakang basah. Minyak kena anti gas balik exhaust ni titanium ni. Exhaust kena bersihkan pula. Macam tu Baik, aku bagi buat bunyi dia tak ting ting ting. Tai.